yang jenis selalu outstation, kerap kena tinggal rumah, korang pakai lampu solar macam ni. Lampu ni automatik nyala tau. Waktu malam bila gelap dia akan terus nyala dengan automatik. Jadi kalau korang pasang dekat tepi rumah, dekat halaman rumah, rumah korang akan sentiasa nampak macam ada orang walaupun korang tak ada dekat rumah. Sebab lampu korang ni akan automatik nyala. Yang ni lampu solar guys. Pakai lampu ni automatik nyala. Dan kalau korang pasang hari-hari, tak kena bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari dekat panel sana. Yang ni baru baloi. Pasang banyak biji, pasang hari-hari pun tak ada hal. Yang ni model baru tau. Model untuk tahun 2025. Model ni memang padu. Kalau korang beli watt yang paling besar, lampu dapat yang saiz besar macam ni. Dan korang dapat panel saiz besar macam tu. Panel dia saiz 60cm kali 35cm. Panel besar macam ni, baru dia boleh cas lampu korang ni dengan cepat. Jadi kalau musim hujan, waktu matahari tak banyak, kalau cas cepat macam ni, dia tetap dapat penuhkan dia punya bateri dekat dalam ni. Tambah pula bateri saiz besar. Dia saling melengkapi. Bateri besar, panel besar. Bateri besar boleh simpan tenaga yang banyak. Panel besar boleh cas dengan cepat. Yang ni panel lampu solar yang paling besar pernah saya beli. Biasa panel solar separuh je saiz ni. Tapi yang ni 2 kali ganda. Tambah pula panel model baru, jenis monocrystalline. Panel ni dia lebih perform banding panel model lama. Dan dia lebih perform waktu low light. Waktu mendung dia tetap dapat hasilkan tenaga. Jadi sekarang kalau korang nak pasang lampu solar ni tak perlu risau. Walaupun musim hujan, lampu solar korang ni tetap dapat cas yang cukup untuk bagi tenaga, untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Kalau yang model ni dipakai reflektor tau dekat bahagian dalam. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang terang. Tambah pula lampu LED banyak dekat bahagian dalam. Sebiji-sebiji macam tu. Kalau korang pasang banyak biji dekat laman rumah memang terang. Model ni mudah untuk gantung dekat mana-mana. Gantung dekat bawah garas kereta boleh. Gantung dekat dinding rumah pun boleh. Sebab bracket dia ni jenis fleksibel. Bila korang dah siap gantung, boleh adjust dia punya angle macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang jenis automatik, boleh nyala dengan sendiri. Cahaya dia ni pula terang, boleh nyala lama dari maghrib sampai subuh. Hari-hari pasang, korang tak perlu bayar bil elektrik. Korang boleh cek lampu solar yang model kelabu ni. Yang ni model yang paling baloi sebab korang dapat panel besar dan dapat lampu saiz besar macam ni. Yang jenis kerap tinggal rumah waktu malam, korang boleh pakai lampu macam ni. Barulah rumah korang sentiasa nampak macam ada orang. Jadi korang boleh cek lampu ni dekat link video.